Volkswagen dah keluarkan model baru dan ianya adalah SUV keluarga. Jadi Mija dekat sini bersama barang babynya untuk test boot diorang muat ke tak. Jom. Boot Volkswagen Tayron ni berkeluasan dalam 345 liter. Jadi bersama saya ada stroller, barang baby dan anggap jelah ni diaper bag ke apa-apa untuk kita tengok muat tak. So jom. So macam kalau korang tengok susunan tadi tu untuk stroller dan juga beberapa barang baby tak muat. Mungkin dengan 345 liter ni korang kena adjust sikit kedudukan stroller dengan barang-barang. So saya tunjuk macam mana. Jom. Okey, macam korang tengok susunan sekarang dengan satu stroller dan satu barang baby dan juga anggaplah ini beg korang. Ianya hanya cukup. Tetapi kalau korang nak bawa banyak lagi barang, korang boleh lipat dua seat ni boleh pergi sampai 850 liter. Tetapi jika korang adalah anak ramai, so mungkin korang kena bawa barang sikit lah untuk adjust dalam keadaan kereta ni. Antara feature lain yang family friendly adalah seat depan dia. Bukan saiz selesa tapi siap ada fungsi massage, ventilation dan pemanas. Jadi korang daddies yang duduk dekat belakang bolehlah selesa je walaupun anak kat belakang memang bising-bising. Selain itu, Volkswagen Tayron hadir dengan 5 bintang Euro NCAP, sistem IQ Drive dan 9 beg udara. Jadi setiap perjalanan bersama keluarga memang rasa tenang dan selamat je rasa. Okey, sembang pasal ruang dalaman, boleh dikatakan selesa untuk keluarga, cuma seat belakang sekali dinasihatkan mungkin yang budak lah. Orang besar takut pinggang lari alignment kalau duduk lama. Jadi daddies, dengan ruangan boot dan feature lain cukup tak untuk tick list jadi family car idaman korang? Jangan lupa like, share dan komen. Mija dari Wopcar, kita jumpa lagi. Bye-bye.